Ini risiko kalau motor clutch slip. Lepas tu ending timing chain jadi panjang. Ini banyak jadi dekat motor Honda lah sebenarnya kes macam ni. Motor lain ada juga kes. Tapi jarang. Tapi selalu jadi kat Honda. Apa kaitan motor clutch slip? Tiba-tiba timing chain jadi panjang. So ending motor ni bertukang. Okay. Ini macam contoh lah. Ini kes biji motor Honda RS150. So motor ni datang part tu sebenarnya masalah clutch slip. So bila kita buka memang Australian memang sumbat habis lah. Lepas tu kita dah agak lah. So buka bahagian head block, saya tengok timing chain dah start manjang. So tensioner pun dah tolak sampai habis. Jap Wan, jap. Tolong explain jap korang. Ini One Tiger. Ini chip komen Daniel Garage Empire. Kau nampak kenapa One Tiger? Kau tahu parut kat dahi dia kan sejak accident. Sejak accident aku panggil dia One Tiger. Okay. Motor ni datang sebab apa? Apa punca Wan? Orang nak tahu. Isu dia datang kat bengkel, motor ni datang, motor tak nak berjalan. Bila tak nak berjalan, kita pegang clutch pun tak ada free, memang confirm clutch out lah. Slip habis lah. Slip habis lah, memang tak ada jalan lah. Power tu tak ada langsung lah. Lepas tu kita buka bahagian clutch. Bila buka bahagian clutch tu, memang clutch plate, housing semua hancur. Memang kena tukar baru semua. One set. Bila kita tengok pula, oil cylinder kotor. Bila dah siap-siap pasang semua, dah complete semua, tak ada masalah. Kita start motor berbunyi. Dah memang, aku target memang masalah dekat bahagian head ataupun timing chain dia problem lah. Jadi kita pun saja customer untuk buka top set supaya benda ni orang kata tak lagi teruk lah. Kalau katalah kena head seketul ni, selalunya masalah kelas orang akan kena head ni. Head seketul ni 1400 tau. Berkicap kalau kena ni. So motor ni timing chain jadi panjang, timing chain je lah panjang. Timing chain je panjang motor ni. Aku dengar masalah clutch slip, lepas tu rumah housing apa su clutch boss apa semua dah makan, aku dah geleng kepala. Kan sebab apa? Okay, RS kalau dah masalah macam ni, apa yang lecehnya Wan? Dia leceh dia, problem dia sebabkan minyak hitam tu kotor. Kita boleh cuci bahagian clutch. Kita buka bahagian clutch, kita boleh cuci. Tapi kekotoran kita tak tahu. Dekat bahagian head, dalam enjin ke kat mana kita tak tahu. Jadi benda ni kita kena masuk minyak hitam, kena running, cuci oil cylinder balik. Biasa berapa lama running? Biasanya kita saja kat customer, first kita akan tuang minyak hitam. Start kejap kita buka balik, tengok oil cylinder. Lepas tu kita bagi customer tu jalan seminggu. Dan kita saja customer, lepas seminggu tu buka lagi oil cylinder. Buat lagi sekali tu, kalau katalah tengok oil cylinder tu kotor ataupun tak. Kalau tak, boleh pakai macam biasa. Kalau kotor, kena buat lagi sekali minggu depan. Minggu depan tu lagi kan. Supaya benda tu orang kata tak efek pada head lah. Itu yang leceh kalau dah pakai oil cylinder kan. Tapi apa kaitan timing chain jadi manjang dengan makan head dengan motor clutch slip? Ni aku tanya kau. Okey, bila kelas ni slip, minyak hitam auto jadi kotor. Sebabkan habuk-habuk clutch plate tu, dia akan berkumpul dengan minyak hitam lah. Bila berkumpul kat minyak hitam, dah naik dekat bahagian head, apa block, apa semua kat timing chain, dia akan jadi orang kata benda tu jadi kasar lah. Minyak hitam tu bukan pelicin lah. Jadi kasar. Ibarat macam letak pasir lah dalam tu. Sebab tu timing chain tu akan makan tu. Tapi bagusnya motor ni, head block dia tak kena lah. Selamat lah. Selamat je lah. Cuma leceh nak kena next step. Itu je lah cerita dia lah kan. So, dia ni cara explanation pun dah macam tiru ayat aku lah. Ni Adik aku try dia sebenarnya. Okay, bagus tak kawan. So untuk korang, itulah jagalah motor korang. Kalau dah slip teruk, slip habis, macam tu lah jadi. Memang leceh sikit lah, penat sikit lah. Tapi jagalah motor korang. Macam ni dia luck dia buat awal lah. So selamat lah untuk korang yang mana dah buat major service. Macam ni buat major service RS 20 ni. Major service 20,000 mileage. Alalang dia buat, dia check apa semua, dia tukar apa semua. Lepas tu alalang dia nak buka belas sekali apa semua lah kan. So mana dah buat major service, CVT ke boleh datang mana cawangan dengan garage yang dekat dengan rumah korang. Apa-apa just boleh PM kita.